Kita dalam proses pemasangan crankshaft lah. Ini crankshaft yang crank untuk 300cc ya. Ini dia punya stroke 63 mm. Sebelum pasang pastikan korang minyakkan dulu lah dekat area bearing ni. Area bearing dan juga area crankshaft. Okey, letak macam tu. Okey. Then kita boleh start masukkan lah. Masuk slow-slow. Okey, nampak cun-cun. Pastikan dia boleh berputar dengan free lah. Dia tak ketat. Lagi pun aku dah ukur tadi dah. General crankshaft baru dengan crankshaft standard sama, dia punya diameter dia sama. Pastikan sama lah. Okey, settle. Okey, kemudian jangan lupa pasang ni. Ni untuk oil strainer punya holder ni. Dia duduk kat sini lah. Okay, korang tengok sini dia ada lubang. Lubang ni menghala ke bawah. Sebab ni dia ada laluan minyak pergi ke lubang ni. Tengok lubang ni. Okay, tepi ni ada lubang kan. Jadi dia duduk bawah macam tu lah. Ini ada lubang, dia pergi ke lubang tadi. Okay, macam tu. Adjust sikit lubang dia. Okay, lubang ke sana. Tekan sikit sebab dia ada o-ring ni. Ni dia ada o-ring ya. Ada o-ring. Okey, tu. Tekan. Dah settle. Macam tu je. Kemudian korang boleh pasang apa tu, gasket lah. Okey, pasang gasket. Ni nanti kita potong lah ni kat sini ni. Hari memang buat lebih. Nanti kita akan potong. Okey, dah pasang ni, pastikan korang ada 3 dowel pin. Ni pertama, dowel pin pertama. Ni dowel pin kedua, ada satu lagi kecil. Dowel pin ketiga. Ni kena pasang agak dowel pin yang ketiga. Jom kita pasang. Okey, dah pasang dowel pin ni. Ni dowel pin yang tengah, jangan lupa pasang lah. Dowel pin pasang balik. Okey, 1, 2, 3 double pin. Kemudian kita boleh pasang, boleh tangkup dah. Sama juga, kita buah minyak lah. Okey, minyakkan. Masukkan sikit minyak dalam lubang tu. Okey, dekat crankshaft pun sekali. Kita langkupkan lah. Okey, pastikan permukaan semua bersih, tak ada kotoran gasket semua. Kita boleh pasang. Okey, kita apa yang tinggal, masukkan pelan-pelan. Dia telah masuk smooth. Dan kita boleh pusing lah kita punya crankshaft ni. Pastikan crankshaft tu dia boleh free pusing. Nampak? Dia smooth je. Betul dia tak ada free play lah. Dia fit dan tak ada free play. Depan, atas, bawah. Macam ni tak ada free play. Ke kiri kanan pun tak ada free play. Dia fit je. Belah sana pun sama. Itu maknanya kita punya bearing dalam keadaan baik lah. Okay, settle. Kita boleh masukkan dia punya skru. Okay. Okey, settle. Kita ikat ala kadar. Betul kita guna torque wrench, ikat dalam 10 Nm pakai torque wrench. Settle. Kalau
ikut manual. Untuk crankcase ni ikat 11 hingga 13 Nm. Tapi aku ikat yang ni 12 Nm, kita ambil tengah-tengah 4 Nm. Ini kita nak test, nak test apa, nak ukur combustion ratio lah. Okey, yang perlu korang buat adalah korang nak pasang lah complete head gasket, block gasket. Lepas tu dekat tepi piston, dekat block tu korang kena letak grease lah, supaya tak ada kebocoran lah. Kita punya nak masukkan coolant ni, dia bocor ke bawah. Jadi kita nak dapatkan volume chamber, head volume chamber, untuk kita kira CR dapat berapa nanti. Okey, jom kita masukkan. Okay, sekarang ni kita set dekat 8. Ingat kan? 8. Dan kita masukkan pelan-pelan. Kena buka slow-slow. Ok, dah kita isi sampai penuh lubang plug tu. Ok, tadi kita isi dekat nombor 8 ni. Kita kena buat kiraan lah. Kita kena kira. Jadi kat sini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dalam 22. Sabar, aku nak kira dulu, nanti sambung balik. Okey, total dapat 22.8 ml lah. 22.8 ml. Tapi aku akan tolak lah dengan volume lubang plug ni. Okey, semalam aku ukur volume lubang plug ni, dia dapat dalam 1.4 ml. Jadi kita akan tolak 1.4 lah. Ini kita dapat 22.8, kita tolak dengan 1.4 ml, dapatlah dia punya head volume dia berapa ml. Pocket valve untuk piston TTM RC ni ngam dengan head HPE. Ngam. Nampak? Okey, tak ada kawasan yang koyak lah. Maknanya dia masih cover lagi lah. Jadi kita tak perlulah nak korek pocket valve bagi dalam. Dah memang ngam. Ini pakai cam TTM-RC. Dah pakai cam TTM-RC. Kita ukur pakai cam TTM-RC. Maknanya lepas lah. Gasket block skeping 0.4 mm. Ok, gasket TTM-RC 0.2 mm. Enjin ni dah siap kira CR, ukur valve pocket. Ok, CR yang dapat final 12.8 lah. Ni selepas potong piston lah. Sebelum ni piston dia dome tinggi. Ok, sebelum piston dome tu aku ukur dapat 15. Tinggi sangat lah. Jadi nak counter, malah nak counter kat head, aku counter dekat piston lah, potong. Dapat final 12.8. Ok, untuk proses pasang block head aku tak tunjuk lah. Korang boleh rujuk dekat video-video aku sebelum ni lah. Yang video upspec 244 tu aku dah tunjuk detail lah cara pasang block piston, kira CR apa semualah. Nak kira ni valve pocket, semua aku dah tunjuk dalam tu. Kali ni aku nak buat proses pemasangan enjin saja, enjin tengah. Ok, aku nak buat pemasangan timing gear. Ni timing gear untuk timing chain lah. Ok, dia ada dia punya key tu. Ok, kita tengok kat sini dia ada macam longkang. Yang longkang ni sebelah atas lah. Kita pasang dulu. Dia macam ni lah. Lepas tu yang ni key dia masuk dekat key sini belakang ni. Sebab dia ada key belakang. Ok, macam tu. Ok, sampai dia lock lah dekat key dia. Masuk belum? Masuk lagi. Ok, masuk lah. Ok, kemudian kita boleh masukkan timing chain lah. Masukkan timing chain dalam keadaan baik lah. Okay. Masukkan timing chain dari sini. Nak senang kita pakai magnet.
Timing chain dah masuk lah. Ni lepaskan ke atas. Salah ni. Kena ke ataskan dia. Longgarkan balik. Kena adjust ni atas. Okey, macam tu. Okey, betul. Itu cara nak pasang dia punya ni lah. Okay, sekarang kita akan pasang oil pump. Sebelum kita pasang, kita minyakkan dulu lah oil pump ni. Masukkan minyak. Okay, masuk minyak. Kita try pusing. Okey, nampak minyak keluar. Banyak oil pump dalam keadaan baik lah. Okey, betul. Okay, kita akan pasang oil pump dalam ni lah. Dia ada gasket ada gasket tu, warna hijau tu. Okey, pastikan oil pump yang bahagian yang ada segitiga ni menghala ke bawah lah, macam tu. Kita masuk skru dulu. Okey, kita pakai 8 . Okey, untuk oil pump ni aku ikat 10 Nm. Okey, 10 Nm. Ikat bagi balance dulu. Okey. Okey. Kemudian kita masukkan plate ni lah. Masukkan plate. Okey, betul. Kita masukkan O-ring. O-ring ni yang asal dia putus, ni aku beli lain, tapi dia longgar sikit lah. O-ring. Kemudian kita masukkan timing chain dulu. Okey, masukkan timing chain sini. Okey, masukkan chain macam ni dulu. Bawah macam tu, atas macam ni. Kemudian baru kita masukkan dia punya ni lah, gigi timing chain yang untuk oil pump. Just tekan lah. Untuk dia masuk. Kemudian korang boleh pasang ni lah, gigi yang bawah, ikut slot dia lah, slot D ni dekat ni, nampak dia ada macam bentuk D tu. Masuk, tu settle lah. Dia tak ada tunjuk lah sebab tak ada orang yang nak tolong rakam. Okey, pasang yang tu. Okey, dah pasang. Gear oil pump dah pasang, ni pun dah masuk. Dia boleh pusing. Okey, dah masuk. Okay, kemudian korang pakai pasang skru ni lah. Skru ni dia bentuk lengkung sikit. Pastikan dia bentuk lengkung dia ke atas. Okey, ni pun dah masuk. Korang tahan screwdriver sini dan pasang skru ni dan ikat secukup rasa. Okey, jom kita pasang. Aku tak nak tunjuk. Okey, dah siap pasang. Skru pun aku dah ikat dah. Okey, pastikan dia boleh pusing. Okey, dia boleh pusing macam ni. Settle. Okey, kemudian kita boleh dah pasang dia punya cover atas ni.
Jadi kita pasang cover pula. Okey, ni cover dia. Okey, kita minyakkan sikit dia punya oil seal ni supaya dia tak koyak. Itu pastikan getah ni ada lah. Getah ni ada. Lepas tu dia macam ni dia ikut laluan gear. Laluan gear ni untuk oil pump ni. Dia macam tu lah. Kau kena masukkan tu macam tu. Kita pastikan dia ada copper dia. Copper 3 ni. Itu skru ni kalau kilang pun dia letak gam nanti kita akan ikat, kita akan letak gam juga. Sama macam pemasangan kilang. Okey, jom kita pasang dulu. Okey, kita dah masuk. Lepaskan dia punya oil seal ni. Bagi lubang tu center. Okey, dekat tepi ni pun dia ada o-ring o-ring ni bolehlah kalau orang nak letak gam sikit-sikit. Tapi sebab aku tengok getah dia dalam keadaan baik, jadi aku tak letak lah. Bila kita dah ni, kita boleh tekan je lah. Tekan sampai dia rapat. Okey, dah masuk dah masuk, dia akan rata lah. Dia akan rata. Boleh pasang 3 skru dan kita impact lah. Letak gam sikit, pasang skru dan kita impact. Gam tu letak dekat skru jangan letak dalam lubang ni. Letak dekat skru bagian dekat bagian bawah thread skru tu boleh letak gam. Okey, pasang cover ni oil pump balik. Kena kat situ je. 2 skru size 8. Pasang settle. Okey, aku dah siap pasang ni skru, dah letak gam semua siap, dah ikat lah, ikat ketat. Okey, sekarang ni kita nak pasang dia punya ni oil pressure relief valve ni. Dah pasang oil pressure valve ni, kita boleh tutup lah dia punya crankcase. Okey, block head semua aku dah pasang dah settle dah. Block clearance semua settle dah. Ni 0.10, bawah 0.15 mm betul. Ni semua pun dah ikat dah. Tension dia pun dah pasang. Okey, kita dah nak pasang dia punya ni oil pressure relief valve. Ni lah yang piston dia yang akan melepaskan tekanan lah kalau tekanan oil pump terlampau tinggi. Okey, ni masuk kat sini jangan terbalik macam ni Pastikan yang lubang sebelah atas. Jangan pasang terbalik macam ni pula. Jam motor nanti. Pasang ini dah masukkan. Pastikan dia boleh main lah. Dia boleh free, main dengan free nya. Jangan dia jam. Kalau jam pun bermasalah juga. Pastikan dia boleh main lah. Okey, dah settle tu, barulah kita akan masukkan ni. Pastikan spring ni masuk dekat sinilah, dalam piston tu. Okey, lepas tu gam pun kita dah letak. Kita dah boleh ikat, pasang macam biasalah. Okey, pastikan double pin pasang 1, 2, 3. Double pin pasang. Okey, kita dah nak masukkan dia punya magnet dengan starter gear. Okey, ini kita kena masukkan sekali lah. Macam tu. Ini masukkan, pastikan key dia ngam lah. Key magnet tu ngam. Okey, ini dah. Okey, masuk separuh, masuk ini dulu. Sekejap lagi tak lepas. Okey, masuk baru lepas. Settle. Lepas tu pasang dia punya skru lah. Okey, dia ada washer, dia ada nut size 24. Okey, pasang balik. Okey, settle dan ikat lah secukup rasa. Akan ikat nut ni. Ni aku ikat guna gun je lah. Itu kita masukkan dia punya spring untuk dia punya water pump ni. Okey, masuk macam ni. Okey, macam biasa, macam aku nak pasang ni bahagian straight ni menghala ke gigi gear ni. Macam tu. Lepas tu dekat sini pun shaft water pump ni pun aku akan set dia punya bukaan dia tu sama dengan gigi untuk gear starter ni. Sama. Okey, settle. Kita boleh pasang dia punya gasket, tapi sebagai gasket korang pastikan korang punya crank ni boleh pusing jangan jam lah. Pastikan dia boleh berpusing, jangan jam. Okey, kalau jam tu ada something wrong lah. Make sure boleh pusing. Kemudian kita akan pasang dia punya gasket. Pasang dia punya gasket.
pastikan permukaan tu dah dibersihkan lah. Okey, ada 2 double pin 1 2. Okey, dan kita boleh pasang dia punya cover magnet. Okey, ni cover magnet. Water pump aku dah buka. Okey, untuk water pump ni aku ada nak bagi tahu sikit lah. Okey, untuk skru water pump ni dia agak lembut dia agak lembut. Jadi korang kena gunakan mata impact yang betul. Mata impact yang betul lah untuk buka. Kalau korang pakai screwdriver biasa ataupun mata impact yang cat ayam, boleh rosak lah dia punya bunga ni. Bila rosak, lebih kerja. Okey, macam ni aku guna mata impact daripada brand Rimac. Brand Rimac lah. Ni Rimac. Okay, nampak? Rimac PH2. Okey, sebelum korang buka tu, korang ketuk dulu. Letak macam ni. Okey, korang ketuk dulu dengan hammer. Bagi dia fit. Okey, kemudian barulah kita guna impact, pusing dan ketuk. Barulah korang punya skru ni akan selamat. Jangan terus masuk impact terus ketuk. Pastikan korang ketuk dulu bagi dia fit. Macam tu cara aku lah. So far semua skru tu berjaya lah dibuka kan. Ni dia punya casing water pump lah. Pastikan getah dia pun okey. Ni aku buka sebab aku senang nak pusing ni lah, nak adjust supaya senang masuk. Okey, jom kita pasang cover ni. Okey, dah rapat. Kalau longkang gigi dia ngam, okey, dia senang je masuk. Betul, pastikan water pump ni dia ketat lah. Maknanya ketat ni dia bersambung lah dengan crankshaft. Jangan dia boleh pusing. Kita free tu maknanya dia tak masuk. Kalau korang selarikan, dia akan masuk rapat tu guys. Ngam-ngam. Okey, settle. Kita boleh pasang dah cover water pump. Kita boleh pasang cover head dan pasang oil filter. Settle. Settle dah kita punya kerja-kerja overhaul. Okey, starter pun aku dah pasang. Starter 2 skru ni je. Betul, tarik je macam tu. Nak pasang pun sama, masukkan, ikat balik 2 skru. Kat sini nanti ada skru grounding. Sini skru daripada positif lah. Okey, ini intake adalah intake XDV ya. Ini intake XDV. Ini intake asal ES. Ini intake asal ES. Dia bulat lah, oval macam ni. Kalau macam ni dia punya oval dia lagi besar lah. Nanti aku buka, kita buka. Kita tengok perbezaan intake XDV dengan intake ES. Jadi kalau korang nak pakai head HPE, korang kena tukar intake daripada XDV lah. Ni untuk ES lah. Tapi kalau Moda, Vanguard, XDV, tak perlulah sebab intake dia dah memang HPE lah. Ni untuk ES je lah kalau nak upgrade lah. Untuk model-model yang dah pakai HPE tu tak perlu. Ni untuk ES saja. Okey, nampak? Okey, ni nampak dia oval. Dia ngam-ngam dengan situ. Okey. Ini ES. Okey, kalau kita masuk pun dia punya lubang skru jadi tak ngam lubang skru tak ngam. Lubang skru tu jadi lari. Memang tak ngam. Jadi kena pakai intake XDV lah untuk ES yang upgrade. Ni untuk ES yang upgrade intake head HPE kena pakai XDV punya. Okey, itu je. Settle. Sebelum kita pasang enjin yang dah siap overhaul ni sambung ke bodi motor, kita make sure minyak hitam naik lah. Ni aku dah test lah tadi. Okey, kita test lagi sekali. Okey, kita direct bateri Okey, dah. Okey, minyak naik laju maknanya kita punya sistem minyak berfungsi dengan baik lah. Maknanya selamat lah kita nak pasang. Okey, settle. Dan kita boleh pasang balik cover ni, dan boleh cantum balik enjin ke body dan start enjin lah. Untuk cantum ke body aku tak buat video lah. Kita tengok masa enjin dah hidup nanti saja. Okey, nanti kita sambung balik.
minyak lebih kena setting lain, motor dah hidup tapi kena setting lain. Okay, kita punya engine spec 301 dah siap dah siap pasang. Kita body pakai Waisuku. Okay, sekarang ni aku just setting untuk dapatkan idle lah, supaya idle dia smooth, supaya tak mati lah. So far aku dah try tadi bawa dalam 60 km sejam tu, so far smooth lah, tak masalah. Cuma untuk dapatkan yang lebih cun kena dyno lah, untuk set AFR untuk RPM tinggi. Yang ni kita just set manual je untuk dapatkan smooth untuk idle, sehingga 6,000 RPM dia tak ada senggut, tak ada semput-semput lah. So far smooth. Just untuk bawa pergi ke dyno. Ke dyno nanti barulah kita set betul-betul, dan barulah boleh try full power lah. Sekarang ni tak boleh try full power lagi, takut minyak tak support. Okay, injektor pun sekarang ni pakai injektor 250 cc. Lepas ni kalau naik dyno barulah kita akan tukar ke 300. Okay, kita try start dulu tengok. Okay, so idle okay lah, idle okay, temperature pun okay. Temperature aku bawa tadi dalam 60 km sejam macam tu, maintain 3 bar lah. Sebab blok ni dia punya water jacket dia besar. Water jacket dia besar. Okay, so far engine pun smooth, tak ada bunyi pelik-pelik. Engine pun smooth lagi, tak ada bunyi pelik-pelik. Okay, tak boleh rem lah sebab ni single stand je, tak pakai double stand, bahaya. Tak boleh nak rem. Okay, nampaknya selesai lah projek upgrade 301 ataupun blok 78mm DTM RC dengan pakai stroke Vespa 300 lah. Itu stroke dia 63mm. Okay, sampai itu saja. Assalamualaikum.